Wah, maconya. Wah. Di tepi lah. Rosak pemandangan indah aku ni. Itu muka bajet je tu. Bam-bam. Itu makanan tak sihat lah. Baik bagi aku je. Ayah aku. Aaron. Habis tu. Aku ni siapa? Bam-bam. Kenapa aku ada dekat sana pula? Masalahnya dalam banyak-banyak badan, kenapa badan kau juga aku tertukar? Aduh. Eleh. Kau ingat aku ingin ke? Dahlah badanku sekering. Macam tiada elektrik tu. Kau ni? Meow. Sekarang ni kau kena tolong kita orang. Aku? Kenapa aku pula? Kau saksi kejadian. Tapi aku pun tak tahu macam mana nak kembalikan korang berdua. Kan, Aaron? Sanalah, Aaron. Tak apa. Itu nanti kita fikirkan. Sekarang ni ada masalah lagi besar. Petang ni aku ada perlawanan bola sepak dengan kampung sebelah. Aku pun ada pertandingan makan paling banyak kat warung Makcik Bibah tu. Terpaksa aku main bola dengan badan bam-bam ni. Aku mana pernah main bola. Pinjamlah badan kau. Aku pun benarkan kau pinjam badan aku. Pinjam? Kau ni kan cukup. Korang settle dulu urusan korang. Lepas tu, kita jumpa depan sekolah. Penat juga hari ni. Dah sampai pun Bam-Bam. Ini Aaron lah. Mana si Bam-Bam tu? Tantah, dia bawa lari badan aku. Sorry sikit Bam-Bam dah sampai ni. Ya Allah! Rosak badan atlet aku Kau ni memang tak kerti jaga barang orang kan? Tahu rosakkan je. Dari dulu sampai sekarang. Dulu? Jap. Apa jadi masa dulu? Dia ni dulu pernah hilangkan medal pertama dalam hidup aku. Kan aku dah cakap, aku tak sengaja. Maksudnya, korang dulu kau baik lah. Ya, dulu je lah. Aku minta maaf, Aaron. Aku cuba cari balik medal pertama kau. Kenapa kau tak bagi tahu aku, Mama? Sebab lepas tu, kau dah jadi pemain bola yang hebat. Takkan kau nak kawan dengan aku yang gemuk ni lagi? Kalau kau Aku jumpa diriku sebenar saat aku ikhlas memaafkan.